Cikgu rasa apa lagi menu air lagi boleh diketengahkan dekat kedai ni? Kalau kita fikirkan, actually air tu dah macam-macam dah lah. Betul. Tapi actually kan, yang cikgu duduk tengok-tengok dengan family kan, air yang pelik-pelik ni, macam air yang kat kafe-kafe tu, dia orang macam actually tak berapa. Budak-budak muda tu. Ya, dia orang tak say dia tak banyak. Dia orang nak yang biasa je, macam Simple-simple orang kata autentik, air yang autentik Malaysia air lah. biasa. Cikgu duk fikir nak buat ni, nak buat apa ni, bingsu. That's our last aim lah. ABC ada ke kat sini? Itu cikgu nak buat R&D juga. Sekarang sebab bila kan cikgu fikir gini, biasa kan kalau orang family datang anak-anak, budak-budak dia tak suka cendol. Daripada dulu lagi cikgu nak buat, tapi tak kesampaian benda tu nak buat R&D. Cikgu tak naklah yang ABC biasa tu kan. Jadi cikgu fikir kalau budak family datang, anak mesti tak order, tak makan cendol. Dia orang tanya ABC ada. Boleh tak bagi nasihat dekat anak-anak muda sekarang ataupun orang yang baru nak mulakan perniagaan ataupun nak buat bidang yang sama, apa yang cadangan yang boleh bagi dekat dia orang? Cikgu rasa kan, you all kena ada satu benda yang you all rasa macam aku boleh buat benda ni. Contoh simple je lah, macam kalau nak meniaga nasi lemak. Nasi lemak tu biar nasi lemak you, jangan nasi lemak macam orang lain. Cari klien lah. Yes. Macam cendol ramai je kedai cendol jual. Tapi gitulah. Cikgu tak kata lah cikgu cendol sedap, tapi kita buat kelainan. Mungkin orang lain dia beli kedai, tapi kita buat sendiri. Lain dia punya rasa je. Kalau dia nak jual nasi lemak, kan you fikir nasi lemak aku nak jual mesti lain daripada yang lain. Sambal aku mesti tak sama dengan sambal yang biasa-biasa orang buat tu. Itu je. Kita kena tahu benda yang kita boleh buat. Jangan orang nak meniaga, nak buka kafe, kita pun nak buka kafe. Kan? Cari kelainan. Kelainan yang kita sendiri tu confident. Boleh tak bagi tahu dekat kita punya viewer dekat mana kedai, lokasi, beberapa titik apa semua? Kedai kita ada 2 cawangan. Satu di Jalan Mahmud Maybank Kota Baru. Yang kedua Jalan Pengkalan Cepu. Kita buka pukul 8 hingga pukul 6 every day. 7 days a week.